Kenapa sepah lagi? Abang ni biar betul. Mira penat lah abang. Hari-hari kena cakap benda yang sama. Daripada pagi sampai ke petang. Sepah tu kat situ juga sama. Abang tipu Mira. Abang dah tolong dah. Macam abang dah kemas sana sini. Tapi Akif yang buat macam tu. Tak, abang dengan phone buat apa? Asyik dekat kerusi, main phone. Dalam otak tu, game, phone. Apa benefitnya bang? Sikit pun tak tolong Mira dekat rumah ni. Mira, abang baru dapat tahu Mira. Dapat tahu apa? Dalam masa 2 bulan, kalau abang tak buat operation, abang akan tempang, lumpuh sepenuhnya Mira. Abang, setiap bulan cakap pasal nak operate. Abang, kalau nak operate tu RM20, RM30 Mira boleh bagi bang. Anak kita 3 orang, Mira Sara. Diorang punya yuran Mira Sara. Abang lagi, kaki abang lagi. Duit lagi abang. Mira seorang bang. Mira. Abang faham Mira sama. Abang faham Mira. Tapi Mira kena ingat abang. Abang tak pernah ajar Mira macam ni. Mira dah melampau batas, Mira. Betul lah apa yang Mira lampau. Ya, betul apa yang Mira cakap. Abang kena faham Mira. Mira perempuan bang. Ya, faham. Mira yang galas tanggungjawab abang Mira. sekarang. Mira kena ingat tau. 2 tahun lepas, kalau bukan sebabkan Mira tak lintas jalan waktu tu, abang yang kena langgar tau. Bukan Mira. Mira faham tak? Mari kena ingat benda tu. Abang tak pernah pun salahkan Mira. Kalau boleh takdir tu, abang nak bagi kat Mira. Biar Mira yang lumpuh. Tapi Mira, abang redha Mira. Abang ikhlas. Abang, Mira minta maaf. Mira tak bermaksud pun cakap macam tu, tapi Mira penat. Abang. Mira. Abang dengar tak cakap Mira ni? Tak apa, tadi kita mungkin sampai sini, Mira. Abang, tadi tu Mira sebab penat sangat. apa. Mira cuba luahkan sebab abang tak pernah dengar. Mungkin Mira perlu dapat orang yang terbaik, Mira. Abang sorry. Abang, Mira minta maaf. Lepas, Mira! Abang dengarlah Mira cakap dulu. Takkan tak ada peluang lagi. Abang penat, Mira. Mira pun penat hari-hari macam ni. Abang penat, Mira. Abang kena faham. Abang! Aku ceraikan kau, Mira. Abang, sanggupnya abang buat Mira macam ni. Mira dah galas tanggungjawab abang sama ni, bang. Abang, lepas tu Mira, abang lari kaki tempang. Macam mana abang lari tadi? Okey, je. Jangan cerita, okey. Faham je. Cuma feel tu